sampai basikal selesai dibaiki. Siapa suruh kau langgar pokok? Sekarang tunggulah. Wow. 1, 2, 3. 4 ekor ikan. Betul. Haris, tolong jaga sekejap. Aki nak tengok basikal. Dah siap ke belum? Abang, Ara ambil ikan ni satu boleh? Ambil lah. Yeay. Abang. Abang, Ara ambil lagi satu ya. Ambil lah semua pun. Ish. Haris, mana ikan-ikan tadi semua? Tu. Tadi ada sini. Sedap tak? Lagi? Nah. Ara, mari sini. Apa ni? Abang pula. Ara yang bagi. Kan Ara dah tanya abang. Mana ada? Sakit lah badanku. Abang yang bagi ambil tadi. Dia kata ambil. Maaf Aki. Haris tak perasan. Haris terlepas cakap. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padahnya. Aki, bangau tu kurus. Ara kesian. Jadi, Ara bagilah dia makan ikan. Aki marah ke? Bangau memang kurus. Iya, kenapa? Kenapa bangau kurus Aki? Adalah ceritanya. Nak dengar? Pada zaman dahulu, sibuk je. Suka hati akulah nak ke mana. Bangau. Kau tak nak pergi jumpa Raja Sulaiman? Marilah pergi bersama. Tak nak. Kau pergilah. Dik. Sombong. Buat apa nak jumpa Raja Sulaiman? Bukan apa-apa pun. Banyaknya ikan. Kenyangnya. Tenangnya suasana hari ni. Tak ada seekor burung pun yang berterbangan. Alah, tak ada seekor burung pun. Mana semua menghilang? Kancil! Kancil! Oh, bangau. Kancil, cuba tengok sekeliling. Kau tak rasa apa-apa yang pelik? Tak? Apa yang pelik? Tak ada apa-apalah. Bangau. Kau tak pergi menghadap Raja Sulaiman? Raja Sulaiman? Buat apa? Untuk dapatkan hadiah istimewa. Raja beri hanya untuk kaum burung. Apa? Betul ke? Iya. Semua kaum burung dikurniakan satu hajat yang pasti akan dipenuhi. Apa-apa hajat pun? Patutlah tempur. Tak boleh jadi. Tak cakap terima kasih pun.
Apa aku nak minta ya? Itu macam... Tapi... Silaunya. Bibit. Bangau, kau nampak aku? Dari jauh kau dah nampak aku? Mestilah. Sebabkan kepala kau yang warna putih tu. Iya, ini kurniaan Raja Sulaiman. Tubuhku kecil. Jadi, aku minta kepalaku warna putih supaya dari jauh lagi dapat dilihat. Merak. Cantiknya. Tak pernah kau cantik macam ni. Ini kurniaan Raja Sulaiman. Sini, cantik. Ada. Kau minta apa? Aku belum minta lagi. Ish. Lambat. Hampir semua burung dah minta. Kelicak minta paruh yang panjang. Tumbuh minta kemahiran buat sarang. Kau baik minta cepat. Kalau lambat nanti melepas. Sakitnya. Bangau, kau tak apa-apa? Tak. Nasib baik. Kalau tak, aku patuk-patuk. Kaki kau. Sudah lebar. Dengan kaki lebar macam ni, kita orang boleh berenang laju. Senang nak tangkap ikan. Tak boleh. Ikan dalam tasik tu, aku yang punya. Siapa yang dapat tangkap? Dia punya lah. Jumpa lagi, Bangau. Tak boleh jadi ni. Kalau ikan habis, aku nak makan apa? Makanan. Mana semua ikan tadi hilang? Pelik.
pun tak ada. Kenapa aku susah nak dapat ikan? Sudah hari ke-7 baru dapat seekor. Padahal aku dah minta pada Raja Sulaiman. Fatih Bangau ingin makan 7 hari sekali. Tujuh hari sekali. Aku salah cakap. Sebenarnya aku nak makan 7 kali sehari, bukan 7 hari sekali. Tidak! Hai Sang Bangau, fikir dulu sebelum cakap. Teladak perahu boleh untung, ajak kata buruk padahnya. Wah. Sebab itulah bangau kurus. Kesian. Tapi kenapa bangau tak cari makan kat tempat lain? Kalau bangau cari makan kat tempat lain pun tak ada maknanya. Sebab Raja Sulaiman dah kurniakan permintaannya untuk makan 7 hari sekali aja. Betul ke cerita Aki ni? Kalau tak percaya, tanya bangau. Bangau mana boleh cakap? Apa pula tak boleh? Cuba tanya. Biar Ara tanya. Hai, bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Ikan tak nak timbul. Aki, ini Ara tak tahu ke? Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Ikan tak nak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Perut aku sakit. Ngau. Perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Makan nasi mentah. Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api basah. Kayu api basah. Kayu, oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan yang timpa aku. Hujan yang timpa aku. Hujan, oh hujan, kenapa timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Katak panggil aku. Katak panggil aku. Kata, oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku. Ular nak makan aku. Ular, oh ular, kenapa nak makan kata? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Aki, Ara lapar. Nak makan? Aris pun. Jap.
Kita orang tak makan kuih ni. Pedas. Tak ingat ke? Itulah. Fikir dahulu sebelum cakap. Kalau dah terlepas cakap, terima je lah akibatnya. Haris, Ara, Laki nak bungkus kuih. Nak yang ni ke yang ni? Tak kisah. Mana-mana pun boleh. Kita yang cakap tak kisah. Tak guna menyesal. Makan je lah. Dah siap tu. Awak elok-elok. Jangan langgar pokok lagi.